rumah tak siap, tak hafal kan. Memang ketak tau. Tak. Lepas tu naik motor kadang pergi buah minyak macam-macam. Dia pergi beli barang kan. Lepas tu nak pergi ke Selam Halaqah tu. Kata aku tak pergi lah. Aku tak pergi sebab aku tak hafal lagi ni. Yang ada syekh tu. Lepas tu dah kena cakap kena bahasa Arab. Jadi jam lagi ya. Penuh kali kalau ada pelajaran tu kena cakap ke depan. Kira kami dalam kelas, bukan kelas sikit je ni. 30 orang dalam halaqah tu. Sini sampai kat kursi tu sikit je. Tapi kadang syekh tu cakap seluk. Macam dekat bilik Abi tu pun ada halaqah lain. Halaqah ni maksudnya macam ni lah, duduk macam ni lah. Tapi tak pakai meja. Dia duduk rapat-rapat lah. Arak dengan arak. Lepas tu kat sana ada lagi, kat sana ada lagi. Sana banyak ni. Banyak-banyak tempat lah. Lepas tu kami pakai handfree kat telinga tu apa dah. Orang panggil apa, tempat dengan telinga. Macam kalau nak dengan radio. Handphone kan. Apa? Handphone kan. Apa tu kan. Handfree lah. Earphone. Lepas tu kat telinga tu kan. Nanti kami ada siaran radio macam sini 01, tu 02, 03. Dia ada siaran dia untuk halaqah-halaqah tu. Kalau kita duduk halaqah ni, apa tok guru tu dia letak apa mic sound radio dia tu kat sini. Lagi sampai dekat kita tu, kat telinga kita semua. Tapi kita kena bawa kat tempat telinga tu. Sehingga semua orang bawa. Kalau ustaz tu slow, kalau ustaz tu jenis Ustaz Abdullah Khairi tu tengking kuat kan. Kuat dengar kan. Memang dengar lah. Tapi kalau ustaz banyak kan syarat ni slow. Ni bukan hak chef popular macam Abik Umar kuat terus. Ada chef ni slow. Habib dia ada cakap slow. Dia tak pakai imamah pun macam biasa orang. Relax punya alim lah. Tapi dia cakap slow. Saya kan saya duduk kat Abang Karim ni tak dengar. Dia cakap apa dia ni dah lah bahasa Arab pula aku nak faham dia pula Lepas tu nak jawab Pak Isa lagi kan. Kami terpaksa kena pakai tu lah. Memang kami kalau ni wajib pakai tu. Kadang kami terlupa bawa. Share dengan kawan. Belah ni satu, kawan belah ni satu. Dengar tulis. Macam tu. Okey. Tak boleh hafal, tak payah hafal. Dah. Cuma jangan tak mai lah. Jangan tak datang lah. Cik. Irfan lah nama kan. Anak ingat nama Enter tak mai. Cik. Ada juga nama tu. Gelak ayah dia. Tak tahu lah. Kata tak tahu ataupun Wallahualam. Mudah. Lepas tu kalau tak hafal kata tak hafal. Macam tu lah. Cuma kalau kita rajin